Okey, Ustaz yakin ramai di kalangan tuan-tuan yang menonton ni, tuan-tuan menghadapi masalah yang mana, iaitu suami. Suami ada kayu tiga, main kayu tiga. Ada. Isteri kayu tiga juga. Ada, ataupun kekasih ada masalah-masalah dengan apa, dengan yalah, baru ni ada 2-3 orang datang jumpa Ustaz. Ustaz, tunang saya ada lelaki lain. Ustaz, tunang saya ada perempuan lain. Macam-macam berlaku tu semua. Hatta rumah tangga pun dia terjadi macam tu, yang tidak ada harmoni lagi. Ustaz, rumah saya tidak harmoni lagi sebab isteri saya terlibat dengan MLM, anda terlibat dan banyak laki-laki, dan last sekali kantor. Dan ada Ustaz, isteri saya pergi join pergi ke reunion sekolah dia, jumpa dia punya admirer dia dan mengorak sampai sekarang. Jadi macam semuanya berlaku dalam kehidupan kita seharian. Jadi macam mana cara penyelesaiannya? Ustaz ada cara tu semua. Itu kita gunakan satu amalan dia panggil pengunci sukma. Pengunci sukma dan semua, bila tuan baca dan semua, maka terkunci hati dia untuk pergi kepada orang lain. Ni best dan semua. Bagi anda yang suami isteri, suami isteri, kalau anda takut isteri anda kita terlibat dengan lelaki lain. Tuan-tuan, banyak Ustaz cerita ni. Satu story. Satu orang tu dia ni engineer kat sini. Isteri dia pergi kena hantar ke Indonesia, duduk Indonesia. Bayangkan tiap-tiap hari pergi dengan lelaki lain, pergi lain. Lain kali tuan-tuan sangkut. Dia bini orang tapi sangkut dengan lelaki Indonesia. Kita tak tahu lelaki Indonesia tu buat ke dia. Tetapi tuan semua, bila ada hari-hari macam tu tuan-tuan, maka hati akan tersangkut. Ini penting tuan semua. Ilmu pengunci sukma ni yang akan tuan-tuan Ustaz nak kongsikan pada tuan semua. Jadi kalau ada masalah macam ni, suami isteri bersama, kalau ada suami yang kita terlibat dengan pelacuran, terlibat dengan GRO dan semua, kita boleh buatkan agar dia kembali kepada Allah Taala. Kita niat kembali sebab dia suami kita sayang pada dia. Begitu dengan anak-anak kita yang terlibat dengan perkara-perkara yang tidak bagus dan semua. Kadang-kadang malam pergi clubbing, malam pergi jumpa perempuan lelaki ni, maka kita boleh gunakan amalan ni untuk mengunci sukma mereka agar mereka ni patuh dengar cakap kita, bahkan semua harmoni akan berlakunya keharmonian dalam rumah tangga. Kalau anda nak, insya-Allah jumpa Ustaz pada 4/7 ni dalam pengunci sukma. Insya-Allah anda akan berhati dengan amalan ini. Insya-Allah bagi anda ada masalah seperti ini, insya-Allah semoga Allah Taala leraikan segala masalah. Kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.